Salah satu desain gold bar public gold adalah desain bunga emas. Ini bukan sekadar nama. Pada zaman Kesultanan Melayu, bunga emas bukan sekadar mata wang perdagangan. Ia dijadikan ufti, iaitu hadiah atau tanda taat setia kepada kerajaan-kerajaan kecil kepada kuasa besar, termasuk Kesultanan Melaka, Johor, bahkan kuasa asing seperti Siam. Bunga emas berbentuk bunga emas yang indah, diukir halus dan biasanya diperbuat daripada emas tulen. Nilainya tinggi bukan sahaja kerana emas itu sendiri, tetapi kerana ia melambangkan pengiktirafan politik dan ekonomi. Menghantar bunga emas bererti mengakui hubungan diplomatik, mengelakkan perperangan serta mengekalkan keamanan perdagangan. Tradisi ufti emas ini menunjukkan bahawa sejak ratusan tahun yang lalu, emas sudah diiktiraf sebagai simbol kekuatan, kekayaan dan kedaulatan. Hari ini, kita tidak lagi perlu hantar bunga emas ke istana. Tetapi logik yang sama, sesiapa yang menyimpan emas, dialah yang mempunyai kekuatan keuangan. Bezanya, melalui public gold, simpanan emas bukan lagi hak eksklusif raja dan pedagang besar. Sekarang, sesiapa pun boleh memiliki emas. Dulu, bunga emas menjadi ufti kepada raja. Hari ini, public gold jadikan bunga emas untuk rakyat biasa yang mahu lindungi kekayaan mereka. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.